pergi stadium, korang akan rasa nak pergi tempat-tempat khas berlari. Itu okey lah kalau korang dah lama berlari, korang nak buat, mesti korang nak training interval kan. Ataupun korang nak buat apa lagi? Nak buat training-training yang memang perlukan tempat yang khas, tu lain cerita lah, itu dah kemudian hari. Tapi yang awalnya, korang nak mula dulu tu. Korang nak mula ni, korang berlari je kat mana-mana, at least tempat tu selamat. Tempat tu tak ganggu orang tak ganggu kita, kita tak ganggu orang. Itu yang saya punya nasihat. It's okay korang berlari je, korang pergi je mana-mana. Lepas tu, pemakaian. Kalau kita berlari ni kan, untuk peringkat awal ni, korang tak perlu tengok yang trending kan. Korang tak perlu tengok yang orang pakai kasut mahal, baju-baju yang berjenama semua tu, apa lagi, seluar ke baju ke kasut ke apa semua benda lah.